Oh, sana Assalamualaikum. Hari ni kita berada di adalah satu kawasan futsal lah. Kat belakang ni dia orang tengah main futsal kat Putrajaya. Kita nak sergah dia orang tapi dia orang tengah main. Dia tengah main bola. Dan bola dia orang elok lagi. Bola dia orang elok lagi. Tapi kita try lah buat challenge. Dia orang nak join ke tak? Nak main lah. Abang keeper tak apa. Seorang lah. Keeper pun tak apa. Keeper je. Tak larat lari lah. Boleh. Selalu Bob keeper je. Kita main bola ni lah. Kita main bola ni je lah. Oh, bola Trayonda? Tapi dia bukan saya futsal lah. Saja nak tengok siapa yang paling power kat sini. Okey, abang bagi masa 10 minit je. Siapa-siapa je boleh sepak. Dalam masa 10 minit tu, kalau tak ada bola tu masuk dalam tu, tak ada lah. Siapa-siapa boleh sepak masuk dalam gelung tu. Bergile-gile. Kita bagi masa 10 minit je lah. Rasanya dah cukup lah tu untuk diorang try. Okey, start 10 minit. So siapa yang masuk dia akan jadi owner bola tu. Tapi korang main lah sama-sama. Janganlah simpan bola tu. Okey, start sekarang. Tak masuk lagi. Kau sana tepi Bi. Kau tepi. Bukan situ. Oh. Silap 10 minit. Sekejap sangat. Sebenarnya kita bagi 10 minit untuk tengok masuk bola tu. Tapi gawang dia kecil. Mudahlah dia orang untuk sepak. Jadi tak apa, kita bagi dia orang apa yang kita janjikan. Jom. Main ni. Mak, aku ajar. Siapa nama? Iman Ahmad. Dia agak-agak simpan bola kat dia. Dia datang tak sini? Datang Kang simpan bola nak pinjam Ahmad. Tak ada. Ni bola aku. Kotak simpan. Kotak simpan. Bergetar. Yang ni free sebab harga aku yang bagi. Ni kena pump sikit. Kena pump sikit kot. Ada pump. Tak apa. Nah, simpan dalam ni. Pump tak ada lah. Pump kau tiup sendiri je lah. Lepas dah sebiji.